Assalamualaikum. Sekarang saya akan menunjukkan contoh latihan dalam topik projectile ataupun gerakan melengkung. So, kita merujuk kepada soalan berikut, contoh berikut. So, seorang budak membaling seketul batu dari A ke B. Okey, daripada A, poinnya di sini, ke B, ke bawah. Okey. Hal laju asal batu ialah U sama dengan 10 meter per saat pada sudut 30 darjah terhadap garis ufuk. Soalannya, kira jarak mendatar dan laju ketika batu sampai di B. So, dalam soalan ni, dia nak tahu berapakah jarak mendatar. Okey, antara dari sini ke sini. Berapakah jarak mendatar ataupun SX ni, berapa. Dan juga hal laju ketika batu sampai di B. Ketika batu sampai di sini, berapakah nilai V-nya? Okey. So, jom kita jawab sama-sama soalan ini. Okey, baik. So, yang pertama adalah kita lihat dulu soalan ni. So, seorang budak ni dia baling seketul batu daripada poin ni, poin A, dan batu tu akan jatuh ke poin B. So, berapakah jarak mendatangnya? Okey, ataupun berapa jauh batu ni baling? Okay, iaitu SX. Okey. So, apabila dapat sahaja soalan ini, okey. So, kita kena pecahkan dahulu, okey, hal laju awal kepada dua paksi. Okey. So, hal laju awal adalah V0 sama dengan 10 meter per second. So, kita kena pecahkan hal laju awal ni kepada dua paksi. Yang pertama adalah kepada paksi X. Okey. V0 X dan kepada paksi Y. V0 Y. So, V0 X sama dengan 10 cos 30 darjah. So, 10 cos 30 darjah, kita akan dapat 8.66 meter per saat. Okay. Kemudian, V0 Y sama dengan 10 sin 30 darjah. So, 10 sin 30 darjah. So, kita akan dapat hal laju pada paksi Y sama dengan 5 meter per second. Okey, baik. So, selepas kita dapat dua hal laju pada paksi yang berbeza, kemudian kita lihat kepada soalan ini. Okey. So, untuk memahami situasi ini, okey. So, kita mesti berbalik kepada formula asas yang ada dalam dinamik, okey, iaitu V sama dengan U tambah AT. S sama dengan S0 tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2 dan V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AX. Okey. So, daripada formula ni, okey, so kita kena lihat apakah situasi-situasi yang kita boleh baca daripada soalan ni. So, apabila budak ni dia baling batu dengan pergerakan batu ni untuk projektil, so batu ni akan bergerak dari point A pergi ke point B. Okey, point A pergi ke point B. So, pada point A, okey, berapakah ketinggian batu tersebut? Okey. So, ketinggian batu tersebut pada point A, okey, saya ambil S, okey, SA pada paksi Y sebanyak 4 meter. Maksudnya pada ketinggian 4 meter, okey. So, jarak
apa ni, vertikal ataupun ketinggian pada pada point A ni adalah 4 meter. Dan apabila dia sampai kepada kedudukan B, iaitu SBY. So ketinggian pada paksi pada point B, so pada apabila batu tu sampai saja kepada point B, jaraknya adalah 0 meter. Okay? Jaraknya adalah 0 meter. So maksudnya pada point A ketinggiannya adalah 4 meter. Tapi pada point B ketinggiannya adalah 0 meter. Okey, 0 meter. Okay. So jadi kita dah ada dua info ketinggian, iaitu ketinggian akhir dan ketinggian awal. Okey. Kemudian kita ada juga info pecutan, iaitu pecutan untuk projektan sama dengan 9.81 pada paksi Y. Okey. Jadi daripada situasi ini, saya menggunakan formula yang kedua, okey, iaitu SY sama dengan S0 Y tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. Okey, di mana SY akhirnya adalah kosong pada titik B dan SY awalnya adalah pada titik A, iaitu dengan ketinggian 4 meter. Okey, tambah UT. So UT ni adalah UY. Okey, hal laju awal Y, okey, pada paksi Y, iaitu 5. So tambah, okey, 5T, okay, dan tambah 1/2 A, kita consider sebagai graviti, negatif 9.81 T kuasa 2. Okay. So saya pemudahkan samaan ini, 4 tambah 5T tolak 9, sorry, okay, 4 tambah 5T tolak 4.905 T kuasa 2 sama dengan kosong. So 4.905 T kuasa 2 tolak 5T, okay, tolak 4 sama dengan kosong. Kemudian kita buat pemfaktoran untuk kita dapatkan nilai T, dan akhirnya T1 kita akan dapat negatif 0.5 saat, dan T2 kita akan dapat 1.55 saat. Okay. So apabila batu ini sampai sahaja kepada B, so dia mengambil masa selama T sama dengan 1.55 saat. So ini adalah masa akhir, iaitu masa lontaran batu ini dilontarkan dari point A ke point B. So daripada nilai masa ini, so kita boleh tentukan jarak mendatar SX untuk situasi. Okay. So daripada nilai T akhir ni 1.55 saat, so kita boleh cari jarak mendatar. Okay. Iaitu persamaan SX sama dengan S0 X, okay, tambah UT tambah 1/2 AT kuasa 2. U ni adalah UX. Okay. So SX sama dengan S0 X, kosong. So jarak awal X adalah kosong. Dan UXT. So UXT sama dengan 10 cos 30 darjah sama dengan 8.66. 8.66. Dan T nilainya adalah
1.55. So, ini nilai T. Kemudian, 1/2 AT kuasa 2. So, A untuk paksi X sama dengan kosong. So, kita kosongkan saja. Jadi, X sama dengan 8.66 darab dengan 1.55 saat. Dan akhirnya kita akan dapat jarak iaitu 13.4 meter. So, ini menjawab soalan pertama. Okay. Iaitu berapakah jarak mendatar? Jarak mendatar ataupun jarak lontaran dari point A ke point B adalah 13.4 meter. Baik. Kemudian soalan yang kedua. Okay. So, ini kita dah dapat 13.4 meter. So, untuk soalan yang kedua, hal laju ketika batu sampai di B. So, apabila batu sampai di B, kita ada hal lajunya. So, ini hal lajunya, iaitu V. Okay, hal laju akhir. Dan hal laju akhir V ni, dia datang daripada gabungan dua hal laju pada paksi yang berbeza. Iaitu hal laju itu mesti datang daripada Vx dan hal laju itu mesti datang daripada Vy. Jadi, kita perlu cari dulu nilai Vx dan kita perlu cari nilai Vy. Okey? Baik. Untuk mencari nilai Vx. Okey? Vx. Okay. So, seperti yang kita tahu, sepanjang paksi X, okay, hal lajunya adalah sama. Maka, Vx akhir sama dengan V0 X awal. V0 X awal. Sama dengan 8.66 meter per second. So, kita dah dapat nilai Vx. So, selepas kita dapat nilai Vx, yang kita belum dapat adalah nilai Vy. So, nilai Vy, macam mana kita nak dapatkan? So, kita boleh menggunakan mana-mana persamaan yang ada. So, saya menggunakan persamaan yang pertama. Okay. So, Vy sama dengan Uy tambah At. Okay. So, Uy sama dengan V0y, iaitu 5 meter per second. Yang ni. Okay. Hal laju awal pada Y tambah AT. A adalah gravity, negatif 9.81. Dan T. Okay. T pada titik ini. Okay. T pada titik ini sama dengan yang kita dah calculate tadi, 1.55 saat. So, akhirnya Vy kita akan dapat 5 tambah negatif 9.81 darab 1.55. So, kita akan dapat negatif 10.2 meter per second. Okay. So, ini adalah nilai yang kita akan dapat. Iaitu pada titik B. So, ini titik B. Okay. So, Vx-nya kita akan dapat 8.66 meter per second. Dan Vy kita akan dapat negatif 10.2 meter per second. So, yang kita nak cari adalah dia punya magnitude. Okay, magnitude. V ini kita nak cari. Okay. V kita nak cari. So, macam mana nak dapatkan V? Okay. So, V sama dengan punca kuasa 2 Vx kuasa 2 tambah Vy kuasa 2. So, punca kuasa 2 8.66 kuasa 2 tambah
negatif 10.2 cos 1. So, ending dia kita akan dapat B sama dengan 13.38. 13.38 meter per second. Okey. So, selepas kita dapat nilai V, okey, iaitu magnitude V sama dengan 13.38 saat. Dan arahnya macam mana? So, berapakah sudut dia? So, kita boleh kirakan sudut dia. Okey. Theta sama dengan tangent negatif 1 10.2 bahagi dengan 8.65. So, selepas kita buat shift tangent dan akhirnya kita akan dapat nilai theta, okey, sama dengan 49.67 darjah. So, itulah dia. Okey, yang pertama kita dah dapat nilai jarak mendatar. Okey. Kemudian kita telah pun dapat nilai velocity, di mana kita dapat dia punya magnitude dan arahnya. So, itulah dia jawapan untuk soalan ini. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa pada soalan-soalan yang akan datang.